lebih pandai daripada sebelum-sebelum ini. Kita ada simpanan dengan kita tak ada simpanan, berbeza. Orang yang ada simpanan lain, orang yang tak ada simpanan lain, ianya berbeza. Tuan-puan, mula kita buat simpanan emas hari ini, kita mula ada simpanan yang bertahan lama. Mula kita buat simpanan emas hari ini, gaji seterusnya, gaji bulan depan, gaji bulan depan, tindakan kita mula pandai. Kita mula berfikir, tabungan emas bulan ini belum buat lagi. Itu kelebihan menabung dalam bentuk gerai emas. Itu kelebihan apabila kita mula buat simpanan emas. Saya ulangi lagi, mula kita buat simpanan emas hari ini kan, gaji bulan depan kita mula berfikir, gaji bulan ni belum buat lagi belum buat lagi simpanan emas. Jadi tindakan kita lebih pandai daripada sebelum-sebelum ini. Ini dah berlaku, ramai sangat bawah bimbingan saya bagi tahu. Bawah bimbingan saya bagi tahu sebelum ini tak boleh menyimpan dalam bentuk duit. Simpan sekejap, korek, simpan sikit-sikit, lama-lama makin sedikit. Tapi apabila mereka saya ajak buat simpanan emas, baru mereka sedar boleh pun menyimpan, cuma tukar kaedah sahaja. Simpan dalam bentuk gerai emas 100 sebulan, 200 sebulan. Baru mereka sedar boleh pun menyimpan. Alhamdulillah lah. Mereka yang dapat buat simpanan, mereka yang sentiasa ada simpanan, mereka yang dapat keuntungan, bukan saya. Bawah bimbingan saya ramai sangat yang dah dapat keuntungan. Ucap terima kasih apa semua, alhamdulillah lah. Mereka dapat keuntungan, mereka boleh menyimpan. Tuan-puan, 5 dinar ni kan tahun 2022. 5 dinar ni kan tahun 2022, 2021. 5 dinar ni, bawah bimbingan saya ramai yang beli 5 dinar ni hanya sekitar 5,000. Hari ini harganya melebihi 10,000. Jadi kalau tuan-puan mula 2021, 2022, tuan-puan dapat keuntungan 1 kali ganda.